Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puan Syazana daripada Kolej Komuniti Bagan Serai. Saya merupakan pensyarah sijil pengoperasian perniagaan. Hari ini kita akan belajar mengenai campuran pasaran. Apa itu campuran pasaran? Campuran pasaran ialah strategi pemasaran yang digunakan oleh perniagaan untuk memenuhi kehendak pelanggan dan mencapai matlamat jualan. Ada 4 jenis dimensi dalam campuran pasaran. Yang pertama adalah produk, yang kedua harga, yang ketiga tempat dan yang keempat promosi. Apa itu produk? Produk merujuk kepada barang atau perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan untuk memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Contohnya, sebuah kedai roti menjual kek dengan pelbagai perisa, pembungkusan menarik dan rasa yang berkualiti. Apa pula harga? Harga ialah jumlah wang yang perlu dibayar oleh pelanggan untuk mendapatkan produk atau perkhidmatan. Contohnya, telefon pintar dijual pada harga promosi RM899 sempena jualan akhir tahun. Apa itu tempat? Tempat merujuk kepada cara produk diedarkan dan lokasi produk dijual supaya mudah diperoleh oleh pelanggan. Contohnya, peniaga menjual produk melalui kedai Shopee dan TikTok Shop untuk memudahkan pelanggan membeli. Seterusnya, promosi. Promosi ialah aktiviti komunikasi untuk memperkenalkan dan menarik pelanggan membeli produk. Contohnya, telefon pintar dijual pada harga promosi RM899 sempena jualan akhir tahun. Seterusnya, kita beralih kepada SWOT analysis. Apa itu SWOT analysis? SWOT analysis ialah kaedah analisis yang digunakan untuk menilai keadaan sesebuah organisasi, perniagaan atau projek dari aspek dalaman dan luaran. Perkataan SWOT membawa maksud strength, weakness, opportunities and threat. Mari kita lihat apa itu kekuatan. Kekuatan ialah kelebihan yang dimiliki oleh organisasi atau perniagaan. Contohnya, produk berkualiti, pekerja mahir dan lokasi strategik. Apa pula kelemahan? Kelemahan ialah kekurangan atau masalah dalam organisasi. Contohnya, modal yang kecil, kurang promosi dan kekangan pekerja. Apa pula peluang? Peluang merupakan faktor luar yang boleh membantu perkembangan perniagaan. Contohnya, permintaan pelanggan meningkat, penggunaan media sosial dan sokongan kerajaan. Kemudian kita beralih kepada ancaman. Ancaman ialah faktor luar yang boleh memberi kesan negatif kepada organisasi. Contohnya, ramai pesaing, ekonomi tidak stabil dan harga bahan mentah naik. Kesimpulannya, SWOT analisis membantu mengenal pasti keadaan dan cabaran perniagaan, manakala campuran pasaran digunakan untuk membina strategi pemasaran yang sesuai berdasarkan analisis tersebut.